Jadi kita main negara ke kelab? Aku nak pakai kelab Bayern Munich ataupun Chelsea je. Dia tak ada benda lain lah. Saya tengok kan. Okey. Okay, dah keluar macam tu Okey. Set. Set. Jangan set macam tu. Bazat. Oh, Bazat. Sat, mana nak shoot mana ni? Shoot. Ini tipu lah. Belah lah. Sat, kena Okey, ni ajalah. Okey, kalau Pak Zat pass dulu. Okey, dia tulis. Aku nak tahu. Dia tulis. Okey, sabar. Jangan tekan yang tu ni. Tekan ni macam true ball, ni clear, ni pass, ni dash. Dash apa dash? Jangan sekali 3 orang masuk. Okey. Lepas tu ada shoot tu ada logo shoot. Lepas tu kalau Pak Zat jadi defender, dia ada tackle semua tu. Mana shoot? Tu, dia kena masuk box Fazik dulu baru boleh shoot. Macam mana aku nak dapat benda tu? Macam tu kan Zat. Macam tu je celebration tu. Tak tahu tak mana tempat skor semua aku tak tahu dah. Pasal apa? Dia macam ni guys. Dia alasan dah semua ni. Sebenarnya alasan. Dah menang dah. 2-0. Pergi lu. Fazik tak kejar. Tak apa. Alamak, jap. Sorry dah Pak Zat, kena buat kerja sikit lah. Oh, dash. Okay. Wah, sebenarnya gol lagi lah ni guys. Dia alamak. Oi, nampak Zat? Kenapa? Tak, sebab aku tak tahu namanya dia punya ni apa. Bagi Chan. Kalau tu orang tak buat apa-apa aja. Oi. Tak tu faham. Aku tak tahu pasal ni. Faham ah. Aku duk tekan sini faham. Okeylah. 2-0. Fazik 2. Zat cakaplah kosong. Betul lah 2-0. Apa masalahnya? Ui. Opponent choosy ke ada player. Dia tengah tukar player sekarang ni. Kamu Bazat pun 2-0. Ya Bazat. Kamu Bazat. I believe in you. Dah lama main game macam tu lah. Tak main lah. Apa benda ni? Apa benda ni? Poin 4 tak brief macam mana dia main butang, shoot semua. Kata semalam power juara e-football. Mana? Aduh. Tak apa Bazat. Baru 3-0. Diam ah. Pas balik. Macam tu Pak Zat. Yes. Pas depan Pak Zat, bukan dekat tempat Pak Zat. Dapat. Pak Zat no look. Pak Zat. No look. Pergi belah lah. Aku tak mau main lah. Gila. Sampai tak ada macam mana aku nak buat weh. Kau tak brief aku mana tempat shoot. Kau brief tak ada aku pun tak beritahu. What a goal guys. Diam ah. What a goal. 4 joystick tak? Joystick. Ni tiba-tiba ada true kok. Celah mana true? Siapa nak bagi? Yang aku tekan sini ni kenapa? Ini bukan yang tu Pak Zat. Ini Pak Zat. Orang dah tarik player ni. Pak Zat gol kat sana Pak Zat. Shoot. Macam tu. Dah okey. Okey, kita tak secat lah. 6-1 lah kita bagi dia. Okey Pak Zat, dia macam ni Pak Zat, tengok macam tu Pak Zat. Weh. Apa ni tackle macam tu? Mana aku tahu? Tak ajak aku tackle punya ni. Orang tackle kena ada. Jap. Okey, pergi tepi. Okey, go. Lui je. Ref. Malas balik lah. Press dia. Rakan-rakan press dia. Dia dah tahu main lah. Oi. Orang tergelincir. Cut ref. Tak ada warning. Tu baru 1. Bazat pas. Terima kasih Bazat. Dia dapat balik. Masuk. Penalti aja. Suspend dah ni. Penalti ya. Berapa dah? 4-2. Lagi 2 Bazat boleh? Bazat. Fazik main player red card tau. Pak Azad macam boleh comeback balik ni. Pak Azad konsisten lah. Itu macam lah. Stop. Aku baru duk dapat dia main ni Baru dapat rentak dah. 5-2 aku boleh skor 2 lah. Aduh. Pak Azad lagi 6 minit dah Pak Azad. Sempat ke Pak Azad? 5 minit nak pergi Old Trafford ni. Ramah Pak Azad bagi saya satu lagi lah. Ini Allah. Okeylah Pak Azad. 5-2 okeylah Pak Azad. Tak adalah banyak sangat. Alamak. Try daripada situ lah. Aku nak true. Aku tu lah. Yalah kita wasting time sikit lah Pak Azad. Alamak.
1-0 untuk tas pertama Okey. Jangan nangis, jangan nangis. Tak, aku tak nangis. Kita ada berapa tas? Sekejap lagi ada satu lagi. Okey, aku terima. Aku terima kekalahan ni. Tapi kita ada lagi satu tas. Jap. Apa tas dia? 5. 5-2. Aku bangga aku dapat skor lah walaupun. Mana nak cakap apa-apa. Weh, Dua kalau- tu pasti bagi penalti. Satu bagi Chan. Kalau aku main ni sekali, dia kena. Nak sekali? Kalau aku... Tak payahlah. Ini satu sekarang. Nak sekali lagi? Okay, tak boleh. Aku nak minum aku. Saya tak harap.